Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tajuk konsep pendidikan madani dan pemerkasaan kurikulum dalam konteks semasa. Pembentangan saya akan merangkumi 4 bahagian utama, iaitu definisi pendidikan madani, hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan, pemerkasaan kurikulum dan akhir sekali contoh realiti bilik darjah. Mari kita mulakan dengan bahagian pertama, iaitu definisi pendidikan madani. Definisi pendidikan madani. Pendidikan madani adalah berasaskan aspirasi besar Malaysia, iaitu madani, yang diperkenalkan oleh kerajaan. Ia menekankan 6 teras utama, iaitu sustainable atau kelestarian, care and compassion, iaitu kepedulian dan belas ihsan, respect atau rasa hormat, innovation, iaitu inovasi, prosperity, iaitu kemakmuran, dan trust, iaitu amanah serta integriti. Secara ringkasnya, pendidikan madani bukan hanya tentang akademik semata-mata, tetapi tentang membentuk insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Inilah yang selari dengan matlamat besar falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan madani juga menyokong agenda pendidikan 2030 oleh UNESCO, iaitu pendidikan untuk pembangunan mampan. Ini bermakna murid bukan sahaja belajar untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka juga dididik supaya bertanggungjawab terhadap masyarakat, negara dan alam sekitar. Hubungan dengan falsafah pendidikan kebangsaan (FPK). Seterusnya, pendidikan madani ini sangat berkait rapat dengan FPK. FPK menekankan usaha berterusan melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Pendidikan madani sebenarnya ialah sambungan FPK dengan penekanan tambahan kepada aspek ihsan, keterangkuman dan literasi digital. Jika dikaitkan dengan psikologi pendidikan, kita boleh melihat teori Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, murid membina pengetahuan secara aktif berdasarkan tahap perkembangan kognitif mereka. Dalam pengajaran bahasa Melayu sekolah rendah, guru boleh menggunakan kaedah bercerita atau simulasi. Misalnya, apabila murid membaca cerita rakyat, mereka bukan sekadar memahami jalan cerita, tetapi juga menghubungkannya dengan pengalaman hidup mereka. Dengan cara ini, pembelajaran bahasa Melayu menjadi lebih bermakna dan menyeronokkan. Pemerkasaan kurikulum. Mari kita lihat aspek pemerkasaan kurikulum. Ia merujuk kepada usaha memperkukuh kandungan, kaedah serta pendekatan PDP. Dasar Pendidikan Negara iaitu PPM 2013 ke 2025 turut menekankan akses pendidikan yang lebih setara serta keberkesanan sistem pembelajaran. Dari sudut psikologi, hal ini boleh dikaitkan dengan teori Lev Vygotsky yang menekankan peranan guru sebagai scaffolding. Guru perlu memberi sokongan sementara kepada murid sebelum mereka mampu berdikari. Dalam PDP pembelajaran bahasa Melayu, guru boleh melaksanakan membaca berpandu atau menulis bersama. Melalui pendekatan ini, murid perlahan juga mampu mencapai objektif pembelajaran kerana mereka dibimbing secara sistematik sebelum berdikari sepenuhnya. Cabaran revolusi industri 4.0. Kita juga
tidak boleh lari daripada cabaran revolusi industri 4.0 yang menuntut pendidikan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi seperti AI, Big Data dan Internet of Things. Maka, sistem pendidikan hari ini perlu memupuk kemahiran abad ke-21 yang dikenali sebagai 4C, iaitu Communication, Collaboration, Creativity and Critical Thinking. Dari sudut psikologi, teori Bandura iaitu pembelajaran sosial menjelaskan bahawa murid banyak belajar melalui pemerhatian, model dan interaksi. Sebagai contoh, dalam bahasa Melayu sekolah rendah, guru boleh menggunakan Padlet, Google Classroom atau video animasi. Melalui platform ini, murid dapat meniru model bahasa yang betul, berinteraksi dengan rakan serta mengukuhkan kemahiran membaca dan menulis secara menarik. Akhir sekali, mari kita lihat bagaimana semua ini berlaku dalam bilik darjah. Kini, guru semakin banyak menggunakan platform digital seperti Google Classroom, Kahoot dan Quizizz untuk menghidupkan PDP. Jika di sekolah menengah, kita lihat projek STEM seperti robotik. Di sekolah rendah pula, projek mini boleh dilaksanakan dalam bentuk penulisan kreatif atau sajak tentang alam sekitar. Dari perspektif psikologi konstruktivisme, murid sebenarnya belajar lebih baik melalui pengalaman sendiri atau hands-on. Selain itu, TS25 juga menunjukkan keberkesanan apabila guru melaksanakan PDP berasaskan kolaborasi dengan murid sebagai pusat pembelajaran. Melalui pendekatan ini, keterampilan berbahasa mereka meningkatkan secara menyeluruh seiring dengan matlamat pendidikan madani dan FPK. Sebagai rumusan, dapat kita fahami bahawa pendidikan madani ialah kesinambungan falsafah pendidikan kebangsaan. Pemerkasaan kurikulum pula berfungsi sebagai penggerak utama untuk menjadikan murid bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga berakhlak mulia, berdaya tahan dan bersedia menghadapi cabaran dunia sebenar. Dengan ini, jelaslah bahawa pendidikan madani dan pemerkasaan kurikulum adalah kunci untuk melahirkan generasi masa depan yang benar-benar berilmu, berakhlak dan berdaya saing global. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada sesiapa sahaja yang sudi mendengar pembentangan daripada kumpulan kami ini. Okey, baiklah. Sudah dengarkan pembentangan daripada saudara Afiq tadi? Okey, nampak daripada pembentangan dia sangat bernas dan sangat mantap. Okey, baiklah. Pada kali ini saya akan menyambung pembentangan dia dan pembentangan kawan saya sebentar saja lagi, iaitu saya akan menerangkan tentang satu tajuk yang amat penting untuk dikupaskan, iaitu seperti yang boleh anda lihat di sebelah ini, di sebelah skrin anda ini, iaitu teori psikologi pendidikan dan aplikasinya dalam pengajaran bahasa Melayu sekolah rendah. Apa tu? Okey, baiklah, saya akan terangkan lepas ini. Jom. Okey, baiklah. Isi yang pertama yang sangat penting dalam tajuk ini yang kita boleh tengok di sebelah ini, iaitu teori perkembangan kognitif Piaget. Itu di mana murid sekolah rendah ini berada pada tahap operasi konkret di mana 7 hingga 11 tahun dan mereka belajar lebih baik melalui contoh nyata, gambar ataupun objek yang saya boleh katakan yang boleh melihatlah, dan aplikasinya dalam bahasa Melayu, dalam mata pelajaran bahasa Melayu, iaitu penggunaan kad imbas, peta minda, bahan grafik untuk memahami kata adjektif ataupun kata kerja yang ingin diajar oleh cikgu lah. Okey, mesti anda yang kurang faham kan apa yang saya cakap ni. Okey, mari saya terangkan dengan lebih lanjut.
Okey, isinya dengan lebih lanjut iaitu asas teori iaitu Piaget menyatakan bahawa murid sekolah rendah ini pada umur 7 hingga 11 tahun berada pada tahap operasi konkret iaitu mereka ini memahami konsep melalui benda, pengalaman dan contoh nyata, bukan hanya melalui idea abstrak semata-mata. Kiranya mereka boleh melihat, mereka boleh menyentuhlah suatu benda itu, bukan sahaja mereka berfikir semata-mata. Dan implikasinya iaitu sebabnya pada peringkat ini murid ini lebih cenderung dan lebih mudah memahami jika pembelajaran itu dikaitkan dengan kehidupan seharian mereka, di mana mereka ini memerlukan aktiviti yang boleh disentuh, dilihat dan dialami. Macam saya cakap tadi, yang boleh disentuh, yang mereka boleh sentuh, supaya pembelajaran itu dapat menjadi lebih efektif lah. Dan aplikasinya dalam subjek mata pelajaran bahasa Melayu iaitu subjek saya, iaitu melalui kad imbas yang saya sudah cakap sebentar tadi, iaitu kad imbas, dia membantu murid ini mengenal perkataan asas seperti kata adjektif. Tak kira lah kata kerja ke, sesuatu mata pelajaran yang sesuatu guru tu nak ajar lah, iaitu saya ambil sebagai contoh kata adjektif seperti dalam kad imbas tu, seperti contoh katanya besar, kecil, indah, dan kata kerja iaitu lari, makan dan juga menulis. Dan kita juga boleh buat peta minda lah, iaitu menstrukturkan idea ketika belajar karangan, contohnya topik, hobi saya, hobi yang mudah lah untuk seseorang murid tu, dan bahan grafik dan gambar. Dia juga dapat memudahkan murid memahami makna perkataan baru melalui konteks visual. Okey, baiklah, siapa membuang masa, kita akan terus ke isi yang kedua iaitu teori zon perkembangan proksima iaitu ZPD, iaitu Vygotsky, di mana murid ini mereka boleh belajar lebih baik dengan bimbingan guru atau rakan sebaya. Maksudnya bukan belajar sendiri dengan bimbingan siapa-siapa saja maupun rakan sekelasnya lah. Dan konsep scaffolding iaitu guru ini memberi sokongan sementara, mana aplikasinya dalam bahasa Melayu, aktiviti membaca berpandu, menulis karangan dan juga secara berkumpulan, dan juga latihan berpasangan. Okey, penerangannya di sini kita boleh lihat di mana Vygotsky ini menekankan bahawa seorang murid ini belajar dengan lebih baik dengan bimbingan guru ataupun rakan sebaya. ZPD ini merujuk kepada tahap di mana murid ini boleh menyelesaikan sesuatu tugasan dengan bantuan tetapi belum mampu melakukannya sendiri. Maksudnya step by step lah. Dan konsep scaffolding ini, guru menjadikan sokongan sementara, sebagai contohnya memberi petunjuk, soalan panduan ataupun contoh. Tak adalah macam seorang cikgu tu bagi je terus kerja, macam tak bagi apa-apa. So macam mana murid tu nak belajar kan, macam tak ada tujuan nak belajar tu. Okey, dan secara beransur-ansur mengurangkan bantuan itulah. Dan apabila murid ini semakin mahir, kalau murid ini dah semakin mahir, guru ni pandai-pandai macam tarik satu demi satu alat bantuan tu supaya mereka ini dapat belajar. Dan aplikasinya dalam subjek bahasa Melayu, membaca berpandu tadi yang saya cakap tadi, itu guru membaca bersama dengan murid, kemudian murid ini membaca secara individu. Maksudnya mula-mula itu guru ni baca dulu dengan murid. Okey, dah sampai baca, barulah guru ni bagi macam seorang murid baca, seorang murid itu baca, dan menulis karangan secara berkumpulan, di mana murid ini dibimbing dengan rakan karangan. Maksudnya dengan rakan mereka lah buat sama-sama, kemudian mencuba menulis sendiri. Macam tu lah, mula-mula diorang ni tulis karangan sama-sama, betul lah selas, diorang ni kena buat sendirilah karangan diorang. Macam tu. Dan latihan berpasangan ini maksudnya murid ini bekerjasama dengan rakan sebaya untuk melengkapkan ayat ataupun menyusun cerita yang bergambar. Okey, baiklah, kita pergi kepada isi yang ketiga seperti anda boleh lihat di sebelah ini, iaitu teori pembelajaran sosial dan juga Pandura. Apa ini? Okey, saya akan terangkan. Di mana murid ini meniru tingkah laku dan bahasa guru ataupun rakan mereka, di mana peneguhan positif ini menggalakkan penggunaan bahasa yang betul. Dan aplikasinya dalam subjek bahasa Melayu ini, di mana guru ini menunjukkan cara sebutan baku dan murid meniru melalui bacaan yang kuat. Apa tu ya? Okey, mari kita tengok. Okey, anda mungkin mahu tahu kan Pandura itu apa? Di mana Pandura ini dia menekankan pemerhatian dan juga peniruan. Di mana murid ini belajar dengan melihat tingkah laku dan bahasa orang lain, kemudian meniru serta mengamalkannya. Di mana peneguhan positif seperti pujian ataupun penghargaan akan meningkatkan motivasi seseorang murid itu. Dan guru ini perlu menjadi model teladan bahasa yang baik kerana seseorang murid ini mudah meniru sebutan, kosakata dan intonasi guru. Biasalah budak-budak kan senang
berpengaruh. Kalau kita tunjuk yang terbaik, yang tak baik, diorang akan ikutlah yang tak baik tu. Kalau kita tunjukkan yang baik, insya-Allah dengan izin Allah, dia akan ikut dengan cara yang perbuatan yang baiklah yang ditunjukkan oleh seseorang guru ataupun rakan mereka. Dan di mana aplikasinya dalam bahasa Melayu, bacaan kuat, di mana guru ini membaca teks dengan sebutan yang baku, bukan sebutan yang pasar, sebutan yang kita selalu sembang hari-hari tu. Maksudnya sebutan baku, di mana murid ini meniru secara bergilir-gilir, dan dialog atau lakonan pendek di mana murid ini meniru penggunaan bahasa sopan dan juga yang berstruktur ayat daripada guru ataupun rakan mereka. Dan ganjaran murid ni kita kenalah bagi pujian atau bintang. Bintang tu macam ganjaran lah, reward untuk diorang ini apabila menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Barulah diorang ni lagi bersemangat nak sebut bahasa Melayu ni betul-betul lah, lagi bahasa baku lah. So kesannya bahasa Melayu ni akan bahasa Melayu yang baku, yang kita kira ni betul lah, yang kita kira ni betul akan tetap dipelihara. Okey, sudah sampai ke kesimpulan di mana untuk penutup pada kali ini saya kesimpulkan apa yang saya sudah bentang, di mana setiap teori psikologi ini psikologi pendidikan ini memberi panduan kepada guru bahasa Melayu, bukan setakat guru bahasa Melayu lah, saya kira semua subjek lah, subjek sains ke, subjek matematik, dalam sekolah rendah ini dalam merancang pengajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan seseorang murid itulah. Dan dengan memahami teori ini, guru dapat memilih kaedah pengajaran yang lebih efektif, memotivasikan seseorang murid itu dan serta menggalakkan penggunaan bahasa Melayu bagi cikgu bahasa Melayu lah secara berkesan dalam bilik darjah. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya harap perkongsian saya ini dapat sedikit sebanyak dapat memberikan impak lah kepada orang yang mendengar di luar sana, dan maaf jika saya ada salah dan silap dalam membentangkan isu ini. Dan kita akan teruskan, belum habis lagi, kita akan teruskan kepada pembentang yang ketiga, iaitu kawan saya. Okey, jumpa lagi pada lain masa. Terima kasih, bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang falsafah pendidikan kebangsaan dalam membentuk identiti dan literasi bahasa Melayu. Kita ada 5 poinnya kat sini. Okey. Yang pertama, FPK sebagai teras pendidikan. Kita mulakan dengan konsep dulu. Konsep FPK sebagai teras pendidikan ini ialah pendidikan bahasa Melayu BM di peringkat sekolah rendah bukan sekadar subjek untuk dikuasai, tetapi merupakan wahana membina insan seimbang dan menyemai jati diri kebangsaan seperti yang digariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Untuk huraian pula, yang pertama, insan seimbang, iaitu pembelajaran BM dirangka untuk merangsang perkembangan menyeluruh murid. Kita pergi kepada aspek kedua, iaitu intelek melalui pemahaman tata bahasa, kosakata dan struktur ayat. Seterusnya, rohani dan emosi melalui apresiasi sastera, puisi dan cerita yang menyentuh nilai kemanusiaan. Yang seterusnya, jasmani digabungkan dengan aktiviti lakonan, nyanyian atau permainan bahasa yang melibatkan pergerakan. Itu daripada segi aspek jeris lah kalau kita tahu. Yang seterusnya, pembinaan jati diri. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa perpaduan membantu murid mengenali dan menghayati identiti sebagai rakyat Malaysia. Aplikasi dalam pengajaran. Yang pertama, melaksanakan projek Kenali Budaya Saya, di mana murid menceritakan tentang keluarga dan adat resam mereka dalam BM yang baik. Maksud contohnya, murid India, kita suruh dia ceritakan tentang latar belakang keluarga dia, tetapi menggunakan dalam bahasa Melayu. Seperti kita tahu, setiap kaum di Malaysia ni mempunyai ciri-ciri uniknya tersendiri. Okay, yang kedua, membaca dan menganalisis teks patriotik seperti sajak atau cerita sejarah untuk menanamkan semangat cinta akan negara. Okey, untuk dasar teori Erikson, iaitu industri menentang rasa rendah diri. Murid peringkat ini 7 hingga 12 tahun mula berasa ingin menghasilkan sesuatu dan dinilai sebagai berupaya. Jika guru memberikan peluang untuk berjaya, contohnya memuji pembacaan yang lancar atau penulisan yang kreatif, mereka akan membina rasa industri, rasa rajin dan yakinlah.
jika kerap gagal atau dikritik, mereka mula membina rasa rendah diri ataupun kurang keyakinan diri lah kita kata. Untuk yang kedua, nilai keterangkuman dan perpaduan. Konsepnya, BM berfungsi sebagai alat penyatuan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Penggunaannya dalam pendidikan memupuk rasa hormat menghormati, memahami dan akhirnya bersatu padu. Untuk huraian yang pertama, bahasa sebagai alat integrasi. Dalam bilik darjah yang heterogen, BM menjadi lingua franca yang membolehkan semua murid berkomunikasi dan berkongsi pengalaman. Yang kedua, memahami kepelbagaian. Memperkenalkan budaya dan tradisi kaum lain melalui bahasa, membantu memecahkan tembok prasangka dan membina masyarakat inklusif. Untuk aplikasi dalam pengajaran yang pertama, aktiviti bercerita. Kita sebagai guru bolehlah menganjurkan sesi cerita dari pelbagai negeri, di mana murid menceritakan semula legenda atau kisah dari kaum lain seperti Si Tanggang, contoh dalam kaum Melayu, legenda Masuri kaum Melayu, cerita Sang Kancil dan Buaya, atau cerita rakyat kaum Cina dan India. Untuk yang kedua, projek collage budaya. Murid bekerja dalam kumpulan pelbagai kaum untuk menghasilkan collage tentang perayaan-perayaan utama di Malaysia. Contohnya seperti Hari Raya Cina, Deepavali, Christmas, Hari Raya Aidiladha, Aidilfitri, dan membentangkannya dalam bahasa Melayu. Untuk dasar teori sosiolinguistik, yang pertama, teori ini menegaskan bahawa bahasa bukan hanya sistem linguistik tetapi juga alat interaksi sosial dan pembinaan identiti kelompok. Penggunaan bahasa Melayu dalam konteks kepelbagaian budaya mengukuhkan fungsinya sebagai pemangkit perpaduan dan integrasi nasional. Yang ketiga, penguasaan literasi asas. Konsepnya, kemahiran membaca dan menulis literasi yang kukuh dalam bahasa Melayu adalah asas kepada kejayaan dalam semua bidang akademik yang lain dan kehidupan seharian. Untuk huraian dia, membaca asas kepada pembelajaran seumur hidup. Kerana kalau kita tak boleh baca, macam mana kita nak buat satu perkara? Tanpa kemahiran ini, murid akan ketinggalan dalam semua subjek. Untuk yang kedua, menulis. Membolehkan murid meluahkan pemikiran, pendapat dan pengetahuan mereka dengan teratur dan efektif. Aplikasi dalam pengajaran yang pertama, membaca berpeningkat. Menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan tahap penguasaan murid. Contohnya dari buku bercerita bergambar yang mudah kepada cerita pendek yang lebih kompleks. Kita janganlah terus bagi novel kat budak-budak kerana mereka kan setengah belajar. So kita bagi yang senang-senang dulu. Untuk yang kedua, program penulis muda. Galakkan murid menulis jurnal harian atau buku skrap mini. Guru memberi penugahan positif seperti pujian, pelekat bintang atau sijil untuk setiap pencapaian, seperti menyelesaikan sebuah cerita pendek atau menulis ayat yang gramatis. Untuk dasar teori behaviorisme, teori Skinner, iaitu penugahan positif adalah kunci. Apabila tingkah laku yang diingini seperti membaca dengan lancar atau menulis ayat lengkap diikuti dengan ganjaran seperti pujian, markah ataupun hadiah, tingkah laku tersebut akan diulangi dan diperkukuh. Ini membentuk tabiat literasi yang positif dalam kalangan murid. Yang keempat, penerapan nilai murni dalam bahasa Melayu. Untuk konsepnya, pendidikan bahasa Melayu memikul tanggungjawab untuk menerapkan nilai-nilai murni dan akhlak mulia secara terancang selari dengan hasrat FPK. Untuk huraian dia, integrasi nilai yang pertama, nilai-nilai seperti kejujuran, bertanggungjawab, baik hati dan toleransi tidak diajar sebagai subjek berasingan tetapi diselitkan secara organik melalui bahan bacaan, topik perbincangan dan tugasan penulisan. Aplikasi dalam pengajaran, penulisan karangan. Memberi tajuk karangan yang berteraskan nilai murni seperti kepentingan tolong-menolong dalam komuniti atau pengalaman saya menjaga kebersihan sekolah. Kedua, pembacaan tekstual, membaca dan mendalami cerita rakyat seperti Puteri Gunung Ledang yang mengajar tentang kesabaran atau si miskin dan kaya, tentang penting sifat rendah hati atau petikan dari novel yang sesuai. Dasar teori humanistik Carl Rogers. Teori ini menekankan pembelajaran berpusatkan murid. Guru berperanan sebagai fasilitator yang menyediakan persekitaran yang selamat dan memberi kebebasan kepada murid
untuk meluahkan pendapat dan perasaan mereka tentang nilai-nilai yang dipelajari. Apabila murid merasa dihargai dan tidak dihakimi, motivasi ke diri mereka untuk menjadi insan baik akan terbentuk. Yang terakhir, yang kelima, integrasi teknologi dan inovasi. Untuk konsep dia, penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran PDP, PM adalah penting untuk memenuhi keperluan pendidikan abad ke-21, menjadikan pembelajaran lebih menarik, interaktif dan relevan dengan dunia luar. Itu uraian yang pertama, meningkatkan pelibatan. Contohnya, alat digital seperti permainan kuis interaktif dan platform pembelajaran dalam talian dapat menangkap perhatian murid digital native dengan lebih berkesan. Seperti yang kita tahu, Gen Z sekarang lebih tertarik dengan benda-benda yang melibatkan gadget dan internet ni. So kita boleh gunakanlah digital native ni. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi. Teknologi membolehkan guru menyediakan pelbagai jenis aktiviti yang sesuai dengan pelbagai gaya pembelajaran dan tahap penguasaan murid. Aplikasi dalam pengajaran, seperti yang saya katakan tadi, murid kan suka bermain teknologi, bermain gadget dengan internet kan. Jadi guru boleh menggunakan Kahoot atau Quizizz atau kuis pantas tentang tata bahasa dan kosakata. Yang kedua, menggunakan word wall untuk mencipta permainan seperti susun perkataan atau padanan untuk topik yang sama. Yang ketiga, membuat video pendek atau animasi mudah yang menceritakan semula sebuah ucapan. Untuk dasar teori kognitivisme menumpu pada proses mental sebagai ingatan, pemahaman dan penyelesaian masalah. Alat teknologi interaktif ini membantu mengukuhkan ingatan melalui pengulangan yang menyeronokkan dan memberikan maklum malas serta-merta. Ia juga membantu dalam mengatur maklumat, contohnya kosakata, dalam minda murid dengan cara yang lebih terstruktur dan mudah diakses. Okey, itu saja poin-poin yang saya bentangkan. Saya harap dapat memberikan manfaat ataupun info-info sedikitlah kepada semua. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton semua yang dikasihi sekalian. Okay, terima kasih kepada para hadirin yang sudi bersama dalam forum kita pada pagi ini. Okey, baiklah, tanpa membuang masa, tajuk forum yang akan kita kupas ialah pemerkasaan kurikulum sebagai pemakin pembangunan murid era pendidikan madani. Okay, dalam era yang serba mencabar ini, pendidikan yang pendidikan bukan lagi sekadar mengisi minda dengan fakta, tetapi membentuk insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Okay, bersama saya ialah dua panel yang amat berpengalaman luas dalam bidang pendidikan, di mana panel pertama bersama saya pada hari ini Dr. Muhammad Afiq bin Muhammad Hashim, selaku seorang guru cemerlang dan pakar pembangunan kurikulum. Assalamualaikum Dr. Saya Dr. Alhamdulillah. Dan panel kedua iaitu bersama saya juga iaitu Dr. Khairul Hazim bin Muhammad Aidi. Dr. Saya Dr. Okey, seorang pegawai pendidikan daerah yang aktif memantau pelaksanaan dasar baharu Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada soalan pertama. Okey, saya ajukan soalan kepada panel kita yang pertama iaitu saudara Dr. Afiq. Okey Doktor, bagaimana sebenarnya pemerkasaan kurikulum dapat menyokong aspirasi pendidikan madani yang sedang digagaskan kerajaan? Silakan Doktor. Terima kasih moderator. Pemerkasaan ini penting kerana pendidikan madani menekankan keseimbangan empat unsur iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani. Kita tidak boleh lagi terperangkap dalam sistem yang berorientasikan peperiksaan semata-mata. Okey, sebagai contoh, apabila murid terlibat dalam projek STEM seperti robotik atau inovasi sains, mereka bukan sahaja mempelajari konsep fizik atau teknologi, malah mengasah kemahiran komunikasi, kolaborasi dan penyelesaian masalah dalam kelas mereka sendiri. Saya lihat murid sebelum ini pendiam menjadi lebih yakin apabila diberi peluang memimpin pasukan projek. Ini adalah bukti bahawa kurikulum yang diperkasa mampu melahirkan murid yang terbaik, okay, sesuai dengan matlamat pendidikan madani. Okey, wah, sangat menarik ya perkongsian Dr. Afiq pada sebentar tadi. Okay, jadi pemerkasaan ini bukan sekadar menambah kandungan, tapi juga memperkukuh pendekatan pembelajaran. Okey, baiklah, kita teruskan kepada panel kita yang kedua pada hari ini, Dr. Khairul Hazim. Okey, soalannya berbunyi begini. Apakah pandangan anda khususnya dari sudut pelaksanaan di lapangan? Saya setuju sepenuhnya dengan panel pertama, tetapi saya ingin membawa perspektif yang sedikit berbeza. Walaupun dasar seperti dasar pendidikan digital KPM 2023 telah dilaksanakan, kita tidak boleh menafikan wujudnya jurang digital yang ketara antara kawasan bandar dan luar bandar. Sebagai contoh, saya pernah melihat sebuah sekolah di pedalaman Sabah
guru-gurunya sangat komited, tetapi capaian internet di kawasan tersebut terlalu lemah. Sedangkan sekolah di bandar sudah mempunyai makmal komputer yang lengkap dan akses kepada pembelajaran hybrid. Jika isu jurang digital ini tidak ditangani, pemerkasaan kurikulum mungkin hanya memberi manfaat kepada sebahagian murid sahaja. Oleh itu, pemerkasaan kurikulum mestilah inklusif dan mengambil kira kesaksamaan supaya tidak ada murid yang tertinggal. Oh, itu satu realiti yang penting ya doktor, di mana pemerkasaan tidak boleh bersifat elitis. Okey, baiklah kita terus kepada panel kita yang pertama, iaitu Dr. Hafiz. Okey, mari kita bincangkan pula peranan guru di mana dalam konteks pendidikan madani. Apakah peranan guru dalam memastikan kurikulum yang diperkasa ini benar-benar sampai kepada murid? Okey, terima kasih moderator. Peranan guru amat besar moderator. Okey, falsafah pendidikan guru menekankan guru yang progresif. Okey, berdaya tahan dan penyayang. Guru bukan hanya menyampaikan ilmu tetapi juga fasilitator sebagai pembimbing. Okey, untuk murid menjadi warga negara madani. Sebagai contoh ya, guru boleh menggunakan model pembelajaran 5E iaitu engage, explore, explain, elaborate, evaluate untuk memastikan murid aktif sepanjang proses pembelajaran. Okey, ada juga guru yang melaksanakan projek komuniti. Contohnya kebun hidroponik, aquaponik di sekolah. Projek sebegini bukan sahaja memenuhi standard curriculum sains, malah mendidik murid tentang kelestarian alam dan gotong royong. Semua ini menunjukkan guru adalah pemangkin utama dalam menjaya dan memperkasakan kurikulum. Apa pendapat Dr. Aziz Pulai mengenai isu kita yang ini? Saya sangat setuju dengan Dr. Hafiz tadi, tapi saya ingin menambah sedikit cabaran. Ramai guru sebenarnya mahir dalam isi kandungan, namun mereka kurang yakin dengan penggunaan teknologi digital dan semakin menjadi teras kurikulum baru ini. Contohnya, dalam pemantauan saya, ada guru yang masih ragu-ragu menggunakan aplikasi pembelajaran online digital seperti Google Classroom atau AI interaktif. Disebabkan itu, program seperti Transformasi Sekolah 2025 ataupun dikenali sebagai TS25 dan kursus literasi digital KPM perlu diperkasakan lagi. Latihan berterusan bukan sahaja memberikan kemahiran teknikal tetapi juga keyakinan untuk guru menjadi role model digital kepada murid. Oh, benar sekali ya doktor. Latihan guru memang tidak boleh diabaikan di mana kita bercakap tentang kurikulum dan guru. Tapi bagaimana pula dengan sokongan daripada pihak lain? Mungkin pihak komuniti atau ibu bapa? Pada saya okey, itu soalan yang baik bagi saya, yang mana pemerkasaan kurikulum tidak boleh dipikul guru semata-mata. Okey, komuniti dan ibu bapa juga perlu memainkan peranan. Sebagai contoh melalui program school community partnership. Okey, pernah kan program community partnership. Itu yang mana ibu bapa boleh membantu menyediakan sumber atau kepakaran projek murid. Ada sekolah yang berjaya menganjurkan bengkel keusahawanan dengan kerjasama persatuan penduduk kampus setempat kan. Apabila komuniti terlibat, murid akan melihat pembelajaran sebagai sesuatu yang relevan dengan kehidupan sebenar mereka. Saya setuju dengan Dr. Hafiz. Selain itu, pihak swasta juga boleh membantu. Pihak swasta ataupun dikenali sebagai NGO lah. Misalnya syarikat telekomunikasi boleh menaja capaian internet untuk sekolah pedalaman. Contohnya syarikat TM yang kita kenal yang dengan Unify mereka. Mereka boleh tajalah sekolah-sekolah yang kurang untuk dapat capaian internet ni. Inilah konsep whole of society approach yang selari dengan semangat pendidikan madani. Pemerkasaan kurikulum hanya akan berjaya apabila semua pihak bergerak seiring. Oh, okey, baiklah. Sangat benar sih adik-adik doktor dan panel kita pada hari ini. Okey, baiklah. Kita semakin mengakhiri penghujung forum kita pada segmen kali ini. Okey, sebelum kita akhiri forum kita pada hari ini, ni penonton-penonton kita ingin meminta harapan ringkas daripada kedua panel untuk memberikan harapan, dan kita mula pada Dr. Hafiz dulu. Okey, terima kasih. Harapan saya lah memperkasakan kurikulum akan terus memberi ruang kepada murid untuk meneroka potensi diri mereka. Bukan hanya mengejar grade peperiksaan, kita mahu melahirkan murid yang berani mencuba, berkreatif, berakhlak mulia sesuai dengan ciri insan madani yang dihasratkan negara kita. Okey, betul. Bagi saya pula, saya berharap pendidikan digital di Malaysia menjadi lebih inklusif. Setiap murid, sama ada di bandar ataupun di pedalaman, harus mendapat peluang yang sama rata untuk mengakses pembelajaran yang lebih berkualiti.
Pemerkasaan kurikulum hanya bermakna jika semua murid dapat menikmatinya. Oh, okey, baiklah. Saya ucapkan banyak-banyak beribu-ribu terima kasih kepada kedua-dua panel atas pandangan dan izin meluangkan masa untuk forum kita pada kali ini. Dan jelaslah bahawa pemerkasaan kurikulum bukan sekadar menambah kandungan pelajaran, tetapi melibatkan transformasi cara mengajar, penggunaan teknologi dan juga latihan guru dan juga sokongan komuniti. Semua ini adalah pemangkin utama pembangunan murid yang seimbang, selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan guru dan juga aspirasi pendidikan madani. Okay, dengan ini berakhirlah forum kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel dan juga para hadirin yang sedia mendengar forum kita pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.